Tuan, betul ke kalau tak bayar dekat debt collector sebelum pukul 2, rumah boleh kena sita? Sebelum pukul 2, third party ni yang kurang hajar daripada debt collector ni. Third party ni menakut-nakutkan si peminjam. Cik, sebelum pukul 2, cik kena bayar. Jika tidak, pihak mahkamah akan datang buat penyitaan. And then mostly mereka buat macam tu untuk peminjam takut dan buat bayaran. Okay? Tapi ada yang betul sebenarnya. Kalau pihak bank sendiri tuan, dia tidak mau beri kerjasama, macam mana tu tuan? Dia tak nak beri kerjasama. Biasanya pihak bank akan kata, kes ni tidak ada dalam pihak kami, kita dah jual hutang ini kepada third party. So kita berurusan dengan third party dulu. Tapi sebelum nak berurusan dengan third party, seharusnya kita kena dapat surat. Jadi apa kebaikan dan keburukan untuk kredit kad ni tuan? Orang yang guna kad kredit ni seperti dia menggunakan pinjaman wang Malaysian. Betul. Sebab apa? Dan saya nak kongsikan satu kes yang mana dia dah menggunakan kad kredit ni, dia bayar, dia guna 1,000, dia bayar 1,000. Dia guna 10,000, dia bayar 10,000. Dia guna, dia bayar. Dia guna, dia bayar. Pernah tak korang terfikir dekat mana bank charge 18% tadi? Dia dah gunakan kad kredit ni almost nak dekat 15 tahun. Dalam masa 15 tahun tu, pihak bank tak charge pun 18% tu. Daripada 15,000 limit dia, dia kena bayar almost nak dekat RM100,000. Nampak tak? Ini bukan cerita untuk kita kata menakut-nakut orang, memburuk-burukkan bank. Tidak. Ini yang terjadi dekat sini. Saya pun hairan, saya tanyakan semua, kenapa boleh 100,000? Dia kata, tuan, saya pakai tak sampai 100,000 dan saya punya limit hanya adalah 5,000 sahaja. Nampak? Kau bayangkan kalau kau salah guna kad kredit. So dia bagi buat penyelesaian penuh 7,500 secara langsam. Daripada 100,000 tuntutan tadi tuan? Yes. Assalamualaikum kepada penonton di luar sana. Hari ini kita akan ulaskan beberapa tajuk penting berkenaan dengan hutang. Sebagai contoh, kad kredit dan juga tentang ugutan-ugutan yang dilakukan oleh debt collector. Hari ini kita bersama saya Amirul dan juga ditemani oleh Presiden Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia dan juga CEO kepada JAJ Consultant iaitu Tuan Jannatul Ain Jaafar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam semua. Macam mana Tuan, sihat Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So episod kali ni macam agak menarik Betul. Banyak sangatlah kes-kes yang kita hadapi ni Tuan dekat kita punya office ni sebenarnya. Bermacam-macam ragam lah daripada customer. Sudah lama saya tak masuk saya punya pejabat. Yelah, saya ada off station di luar. Banyak kes-kes yang sedang kendalikan di luar sana. Dan Alhamdulillah saya dijemput pula Debt Podcast pada hari ini. Betul. Dan tajuk-tajuk itu adalah sangat-sangat menarik. Terutama sebelum pukul 2 anda kena bayar. Tuan, betul ke kalau orang cakap kalau tak bayar dekat debt collector sebelum pukul 2, rumah boleh kena sita? Sebelum pukul 2? Kenapa pukul 2 tu? Tanya debt collector tu. Kan? Banyak soalan yang saya dapat lah macam ni. Ataupun memang jadi satu trend, debt collector menggunakan ayat sebelum pukul 2. Betul. Jadi pandangan saya lah kita kena tahu sebelum kita nak berurusan dengan debt collector tu, kita kena tahu akaun kita tu adalah akaun yang dah lama ataupun yang baru. Macam episod sebelum ni saya bagi tahu, debt collector third party berbeza. Debt collector adalah yang di bawah bank. Kalau third party adalah orang yang ketiga. Membeli hutang-hutang lapuk, okay? Betul. So basically kebiasaannya third party ni yang kurang hajar daripada debt collector ni. Third party ni menakut-nakutkan si peminjam. Cik, sebelum pukul 2, cik kena bayar. Jika tidak, pihak mahkamah akan datang buat penyitaan. And then dia hantar pula gambar yang dia sedang buat laporan polis. Kononnya depan kaunter nak kena buat beratur tengah buat report. Lepas tu dia cakap pihak belief akan datang. Dah on the way, kami dalam lori ni nak buat penyitaan, nak sitah rumah-rumah Encik, barang-barang rumah yang ada. Nampak? Kalau yang call daripada lawyer tu Tuan, macam mana? Betul ke? Lawyer tidak akan call peminjam untuk buat penyitaan. Lawyer dan mahkamah berurusan melalui surat Sri Paduka Baginda. Macam tu. Surat apa yang macam Sri Paduka, surat yang surat penting, formal tu kan. Itulah lawyer punya surat.
Oh, so jadinya yang mana katanya lawyer call minta minta peminjam untuk membuat pembayaran tu semua sahaja ditakut-takutkan lah. Bagi saya adalah menakut-nakutkan peminjam saja. Oh. Tapi awak kena jangan salah tafsir dulu Mostly mereka buat macam tu untuk peminjam takut dan buat bayaran, okey? Tapi ada yang betul sebenarnya. Ada yang betul. That's why lah benda tu ada dalam akta undang-undang. So bila ada akta dalam undang-undang, that's why lah third party ini menggunakan ayat yang sama untuk menakut-nakutkan si peminjam. Macam saya kata tadi, sebelum kita nak berurusan, kita kena tahu hutang kita itu sejauh mana. Adalah hutang lama ataupun hutang baru. So kalau hutang baru, berbincang semula dengan pihak bank. Tak perlu berurusan dengan debt collector. Kalau pihak bank sendiri tuan, dia tidak mau beri kerjasama, macam mana tu tuan? Dia tak nak beri kerjasama. Biasanya pihak bank akan kata kes ni tidak ada dalam pihak kami, dan kita dah jual hutang ini kepada third party. So kita berurusan dengan third party dulu. Okey. Tapi sebelum nak berurusan dengan third party, seharusnya kita kena dapat surat vesting order. Surat pengalihan kuasa antara pihak bank ke third party yang disahkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil. Faham tuan. So kepada orang ramai, nasihat saya, jumpa Tuan AJ. Anda dapat apa-apa gangguan, jumpa Tuan AJ. Ingat, jumpa Tuan AJ. Kerana apa? Kerana Tuan AJ adalah satu-satunya pakar perunding kewangan di Malaysia. Tuan, kita tahu sekarang trending lah. Maksudnya anak-anak muda sekarang ni suka membeli barangan-barangan mewah lah katanya. Kan? So sekarang ni banyaklah yang kata yang menjual kredit card ni. Sebagai contoh, kalau kita tengok di stesen kereta api, adalah pihak bank yang offer credit card dengan memberi hadiah. Ada ejen lah katanya. Ejen lah. Betul. So jadi apa kebaikan dan keburukan untuk credit card ni tuan? Pandangan saya, kalau anda jenis yang orang yang boleh mengawal anda punya hutang, biasanya orang yang sekarang kan banyak cashless, right? Orang tak bawa cash. Betul. Credit card ni bagi saya ada yang baik, ada yang buruk. Dia depends kepada orang yang mengguna. Kadang orang belum sempat gaji lagi, dia nak berbelanja, so dia menggunakan credit card. Tapi ingat, kad kredit ni guna apa yang sepatutnya. Bukan kau punya limit 10,000 kau beli iPhone, kau beli barang motor, kau beli gadget, kau beli ni, kau beli ni. Benda tu tak ada keperluan. So buat apa? Buat apa kau guna kad kredit? Terutama kepada anak-anak muda. Even though saya sendiri mana ada kad kredit, kan? Betul. Saya penasihat kewangan pun tak pakai kad kredit, sebab saya tahu impak dia apa. Orang yang guna kad kredit ni seperti dia menggunakan pinjaman wang Malaysian. Betul. Sebab apa? Kadar interest dia setahun 18%. Sama juga pinjaman wang Malaysian. Tapi ada juga cakap tuan, kalau nak ingin membuat pinjaman peribadi lah, contoh dengan pihak bank, ramai yang sarankan untuk mengambil kad kredit dulu. Itu yang sarankan adalah orang yang buat sale. Oh, kau faham tak? Betul. Dia terpulang kepada customer tersebut. Kalau dia nak buat, dia nak buat. Kalau tak nak buat, tak apa. Jadi kad kredit ni orang cakap better lah kita gunakan waktu dalam keadaan kita memang memerlukan. Maksudnya kita pandai menguruskan kewangan, kita boleh gunakan kad kredit. Betul. Bukan gunakan secara bermewah-mewah lah. Nak bermewah boleh, tengok gaya hidup kita, tengok kemampuan lah. Kemampuan kita ukur kita punya pinggang. Betul. Dan saya nak kongsikan satu kes dekat mana Johor baru lagi sekali yang mana dia dah menggunakan kad kredit ni. Dia guna 1,000, dia bayar 1,000. Dia guna 10,000, dia bayar 10,000. Macam kita katakan tadi, dia guna dia bayar, dia guna dia bayar. Pernah tak korang terfikir dekat mana bank charge 18% tadi? Sebab kau guna kau bayar, kau guna kau bayar. So kat mana bank charge? So customer saya ni, iaitu klien lah, dia dah gunakan kad kredit ni almost nak dekat 15 tahun. Dalam masa 15 tahun tu, pihak bank tak charge pun 18% tu. So bila dia convert kepada term loan, iaitu adalah personal loan, daripada kad kredit dah accumulate interest dia daripada tahun pertama jadi tahun ke-15, interest 18%, 18% dah accumulate. Dia convert kepada term loan menjadi personal loan. Daripada 15,000 limit dia,
dia kena bayar almost dekat RM100,000. Nampak tak? Ini bukan cerita untuk kita kata menakut-nakut orang, memburuk-burukkan bank. Tidak. Ini yang terjadi dekat sini. Yang mana saya berurusan dengan pihak bank, saya berbincang, dan Alhamdulillah selepas customer jumpa saya, apa yang berlaku? For sure lah kes itu selesai. Faham tak? Benda ni lah. So berhati-hati. Nak menggunakan kad kredit, gunakan dengan sebaik mungkin. Benda yang perlu, benda yang rasa yang sepatutnya anda kena apa orang kata? Kena gunakan lah. Anda gunakan dengan sebaik mungkin. Kau janganlah swipe sana swipe sini. Kan beria-ria kan. Anak-anak muda di luar sana beria-ria. Betul. So kesimpulan kat sini, ukur baju di badan sendirilah. Betul. Orang kata. Kan, gunakan sebaik mungkin, gunakan bila perlu. Betul. Okey, walau macam mana pun tuan, hutang tu Hutang wajib bayar. dibayar. Okey, setiap orang layak diberi peluang kedua. Okey, dekat tangan saya ni ada satu kes yang mana kalau kita tengok surat tuntutan ini, surat daripada bank. Surat ini daripada bank, and then yang saya highlight warna kuning ni, tuntutan dia adalah RM100,000. So tuntutan RM100,000, saya pun hairan. Saya tanyakan semua, kenapa boleh RM100,000? Dia kata, tuan, saya pakai tak sampai RM100,000 dan saya punya limit hanya adalah RM5,000 sahaja. Nampak? Kau bayangkan kalau kau pakai salah guna kad kredit, and then kau rasa kenapa pihak bank tak charge aku 18%. So selepas 15 tahun kau pakai, dia convert kepada term loan, dia buat tuntutan RM100,000. So bila kes ini sampai kepada Tuan AJ, yang bestnya bank angkur. Nampak tak? Bank angkur dengan Tuan AJ. So dia bagi buat penyelesaian penuh. Kamera boleh zoom dekat sini RM7,500 secara langsam. Daripada RM100,000 tuntutan tadi tuan. Yes. Agak banyak pengurangan tu. Yes. Yang bank punya ni tolong hidden kan so boleh tengok. Jadi tuan-tuan di luar sana, anda tak perlu khawatir kalau nak jumpa Tuan AJ. Sebab apa? Tuan AJ adalah satu-satunya pakar perunding kewangan di Malaysia. Kita betul-betul nak bantu orang. Kita bukan sekadar cakap di media sosial. Tak, kita tunjuk proof yang kita selesaikan masalah. Betul. Alright. So jadi jangan buang masa. Boleh cari Tuan AJ dengan kadar segera. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua. Kita sudah sampai kepada penghujung Debt Podcast kita pada hari ini. Yes. Jadi buat penonton di luar sana, jangan lupa like, komen dan share, dan tekan butang subscribe di bawah dan tekan loceng di atas. Okey? Sekian. Terima kasih.